tak ada apa nak cakap, cuma nak minta maaf dan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Saya berdiri di sini untuk mengucapkan perpisahan kepada sebuah tempat yang telah banyak membentuk diri saya. Bagi sepanjang berkhidmat di sekolah ini, saya amat menghargai kerjasama, sokongan dan suasana kerja yang positif daripada semua. Saya belajar banyak perkara di sini, bukan sahaja tentang tugas tetapi juga tentang bagaimana sebuah pasukan boleh bergerak dengan rasa hormat dan saling menyokong. Terima kasih kepada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya. Sebab kalau kita mana-mana kita pergi, tak semua orang suka kita, tak semua orang sayang kita. Jadi kita tak boleh. Percayalah, SKTT dan wakil SKTT tetap di hati saya. Sepanjang pengalaman, segala pengalaman yang di sini akan menjadi bekal untuk saya terus berbakti dalam bidang pendidikan sehingga saya pensiun, insyaAllah. Allah Ta'ala Raja ayuhal insan ma baraka rabbikal karim. Wahai insan, apakah yang menipumu dari Tuhanmu yang pemurah? Kita tertipu sebab Tuhan itu pemurah. Jadi bila kita sering kali mendapat nikmat, sehingga kita terlupa nak berterima kasih. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Tahniahnya tahun ini dia membuat keputusan yang berat ke negeri Kedah. Baik, tahniah ucapkan